Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama diberi tanpa dipinta, Akil Firdaus Birozaidi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Slim, kod sekolah AEAA 002. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 memperkenalkan konsep 5 ciri murid sejahtera. Murid yang sejahtera ialah murid yang berilmu kerana ilmu merupakan cahaya kehidupan dan jambatan menuju kecemerlangan. Seterusnya, murid juga perlu berakhlak mulia dengan cara menghormati guru, menyantuni rakan-rakan dan memuliakan kedua ibu bapa. Di samping itu juga, murid-murid perlulah sentiasa sihat dan ceria agar jasmani dan emosi sentiasa seimbang dalam menempuh pelbagai cabaran kehidupan. Seterusnya, murid juga perlu berdaya saing, cekal menghadapi cabaran dan sentiasa berani untuk menuju melangkah ke hadapan demi kecemerlangan. Dan akhir sekali, sifat penyayang perlulah diterapkan dalam diri agar lahirnya generasi yang prihatin dan berbudi bahasa. Sesungguhnya, saya percaya 5 ciri ini menjadi tunjang dalam membina generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam ilmunya, tetapi cemerlang dalam akhlaknya demi agama, bangsa dan negara. Sekian, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.